Okey, yang ni leher bahagian depan. Ambil yang ni. Senang. Kalau guna facing memang senang. Semua pun senang. Yang penting kita kena buat dia selalu. Okey, penitikan dulu. Penitikan dulu. Okey, masa kita nak buat tadi, so kita kena tengok betul-betul. Bila kita tengok betul-betul, kita buat ukuran tu betul-betul, okay, dia akan jadi elok. Ni. Macam tu. So, kita menitikan je. Nitikan kot tu. Okey. So, yang ni. Okay, kita akan mula daripada sini. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni letak bagi sama. So, dia satu tapak juga tau. Ini satu tapak. Okey, lepas tu kita jahit satu tapak. Satu tapak macam tu. Jadi kita tengoklah elok-elok sebelum kita nak jahit tu kan. Kalau newbie, bubur je lagi jarum bagi dia senang lah, bagi dia senang. Senang kita nak jahit. Pergi beli jarum ni, jarum yang apa orang panggil langgak lari. So yang ni dia tak ori, dia besar. Kalau langgak lari ni dia kecil. So kita jahit, kita tak payah pun nak orang kata apa, nak cabut-cabut macam Awi ni. So yang ni kalau Awi tak cabut, Awi risau mata jarum Awi pula yang rosak. Okay, sudah sampai dekat bahagian facing untuk depan ni, dia dah mudah dah. Sebab yang belakang tu kan dia ada zip. Dia susah tak susah. Susah bila kita tak ada ilmu. Tapi bila kita buat selalu, insya-Allah. Okay, so sekarang ni sama juga. Satu benda yang kita kena ingat ya newbie. Kalau kita nak buat leher, nak bagi cantik, okay, so kita kenalah buat macam ni. Basi ni pastikan dia sama. Dia start daripada awal nak potong. Potong tu kalau basi tu, kalau sama je. Kalau basi dah tak sama, bila kita buat yang ni, dia takkan jadi. Nah. Okay. So, cikgu ni dapat aduan, dapat orang kata apa? Luahan hati. Banyak sangat. Banyak sangat. So, cikgu tak tahu nak buat macam mana. Sebab kita bukannya duduk dekat. Boleh je tunjuk. Tapi tengoklah video-video ni. Dia sangat-sangat memberi manfaat. Belajar buat, tengok betul-betul. Ramai dah kawan kita beribu-ribu lemon dah. Yang kata dah pun berjaya dah pun berjaya buat daripada tak reti. Duk tengok video cikgu boleh buat dah. So perempuan semua pun kena macam tu juga. Okey. So bila dah siap, tengok elok-elok, letak mic ni, letak lagu tu, ambil kertas facing ni, tolak mic kat sini. Lagu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu bagi kekak sikit. Mulut tu dia kena ringan. Kalau nak baca bismillah pun malas. Macam mana kita nak harap. Okay. So ilmu yang kita buat ni, duduk tengah guna ni, sama seperti Awi pun. Bukan Awi terus cerdik pandai. Ni Allah Ta'ala yang bagi. So kita kena ingat dekat dia. Kita kena ingat kat dia. So contoh kan, apa saja yang kita nak buat tu, kita baca bismillah. Okay. Sekurang-kurangnya macam kita ni minta tolong, ya Allah, kau permudahkanlah. Permudahkanlah. Okey. Okey. So kita kena tengok. Kadang-kadang dia terlena pergi kat sebelah sana. Kita nak dia lentok belah ni, tiba-tiba duk sedap je dia lentok belah sini. Okey, baik. So siap kita buat facing
bahagian depan. So inilah cara dia. Okay, ni kita tengok daripada bahagian dalam. So yang ni kalau kita tengok daripada bahagian luar. Macam tu. Okay. Kalau kita tak racik-racik tadi, dia takkan boleh lipat macam ni dengan sempurna, dengan terlenanya macam ni. Okay. Okay, baik. So, sat lagi kita nak cantum bahu pula.